So niat tu memang kena betul. Kena memang jelas dan Padu Bukan lah. saja Kita kata jelas, padu. mesti banyak. Okay. It's not one niat for one matlamat. Tak, you can have Faham. many niat for one matlamat. Katakan matlamatnya ialah nak datang rumah saya. No. Let's change a bit. Katakan matlamatnya ialah nak pergi masjid. Kenapa nak pergi masjid? Solat jemaah. Kenapa nak pergi masjid? sebab nak solat lah. Okay. Sebab nak solat lah, solat kat rumah. Boleh Katakan kan? matlamatnya nak pergi rumah saya. Kenapa nak pergi rumah saya? Nak berjumpa dengan keluarga Jumpa Tun dengan, Rizal. jumpa jumpa dengan saya, Rizal jumpa dengan lah. keluarga. Ya. Kenapa nak pergi masjid dia sekali? Solat jemaah. Jumpa siapa? Jumpa Allah. Si. Hmm. Kru menjawab. Niat tu mesti jelas dan niat yang terbaik adalah bila kita kaitkan dengan Allah dulu. Masya Allah. So that bila kita kaitkan dengan Allah, bila kita buat niat yang lain, kita lebih terurus. Betul. Once you lupa je Allah dalam that whole sequence tu, apa yang berlaku dengan kita? Blaming lah bangau. Sebelum tu lagi, Sebab Allah akan ingatkan kita. okay. How Allah ingatkan kita? Ujian. Dengan ujian yang menyebabkan aku ujian Allah baru ingat Tuhan. Baru ingat Tuhan. Accident baru ingat Tuhan kan. Yeah. So perjelaskan niat tu dan pastikan niat yang utama tu dikaitkan balik dengan Allah supaya kita bila kita uruskan niat-niat lain dan menguruskan diri ke atas matlamat tu, kita terurus. Kita dipantau, kita yalah, Allah akan meyakinkan kita bahawasanya Allah selalu ada untuk menjawab semua doa-doa kita. Kita akan meyakinkan diri bahawa Allah juga yang bagi ilmu dan skill-skill kita untuk mencapai apa yang kita. Allah juga akan membantu orang-orangnya akan datang je untuk membantu kita untuk mencapai itu. Yalah, dengan keyakinan yang ada pada itu, baru jalan. Goosebump.